Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kenapa anda perlu ikuti kursus latihan pengendali makanan? Okay, kursus latihan makanan adalah kursus wajib kepada semua pengendali makanan di dalam industri makanan. Termasuk yang bekerja di kilang makanan, yang bekerja dekat bidang catering, yang bekerja kat restoran, kedai makan, penjaja, dan juga home base dan juga yang bekerja di food truck. Okay, so anda adalah pengendali makanan. Di bawah peraturan 30, peraturan kebersihan makanan 2009, anda wajib hadir kursus latihan makanan. Jika tidak hadir kursus latihan makanan, boleh dikenakan tindakan denda RM10,000 atau penjara tak lebih 2 tahun. Okay? Dan juga jika didapati waktu pemeriksaan di premis anda, pemunya premis boleh dikenakan tindakan kesalahan di bawah peraturan 11, yang mana jika masa pendaftaran pemegang kuasa datang tiada rekod dan juga tiada rekod menunjukkan kehadiran sijil latihan makanan dan suntikan typhoid, anda sebagai pemunya boleh dikenakan tindakan. Jadi kepada pengendali makanan di luar sana, jom ikuti kursus latihan makanan bersama Sekolah Latihan Pengendali Makanan FFS Training Consultancy yang beroperasi di Bandar Puncak Alam Selangor. Okay? Itu saja. Bye. Assalamualaikum.